Run for Bronco number 7. So lagi beberapa hari nak Cobra 10. Cobra 10 pula Cobrats. So hari ni kita ambil semangat Altaf dengan Zawe, which is diorang dapat podium dekat MSSD. So telling boy that he need to on par with them. Jadi dia kena exercise lebih. So macam biasa rutin kita lari bukit 1 km ni kena shoot target pace bawah 5. Okay bang, laju bang, slow, you getting slow bang. Pace bawah 5 bang, pace bawah 5, come on. Kalau macam ni pace 5 je ni. Beat. Buka langkah. Okay, dah sampai kat roundabout. Pusing roundabout. Okay bang, buka langkah bang. Laju sikit bang. Dah flat dah. Buka langkah. Laju lagi. Macam 100 meter tu. Semalam pace 4.8. Laju lagi. Okay, hari ni kita cuba route lain. Okay, kita dah hampir 2 kilo. Baru 2 kilo. Hari ni bulan cerah. Sebab ada fenomena apa tu tadi Mami dah bagi tahu. So sekarang kita running for Bronco 7. You can do it bang, trust yourself. You can beat the time. Come on. Altaf dengan Zawe. Zawe nombor 1, Altaf nombor 2 ke nombor 3 tadi. Nanti abang tengok balik. So good benchmark sebenarnya. Abang boleh buat. So dalam tim abang ada 3 orang yang boleh lari laju. Abang ada Zawe, abang ada Altaf. Right? So make it 3. You can do it. Don't give up. Penat bertahan. Okay, dah nak sampai rumah dah. Okay, buka langkah lagi bang. Badan dah panas tu, dah boleh buka langkah dah. Meters, pam. Good job. Sampai lebih depan rumah ibu. Okay, lock jam. Bebek kereta. Okay, so run number 7. Berapa? Baik. Okay, 10 minit. Distance 2.14. Campur 1.3 lebih lah tadi. So pace 5.03 overall. Good job. Boleh lah, bagus. Okay, so pace 5.03, 10.47 dan distance 2.14. Campur tadi 1 km lebih, jadi 3.14. Route yang kita ambil ni pendek sikit. Okay, good job boy.